ada benda yang kami masih tak puas hati, bincang husband. Terus MICB akan take action benda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi tuan-tuan dan puan-puan. Okey, bersama dengan saya Amir, okey, dan kita sekarang bersama dengan kita punya klien Puan Sarah dan juga husband. Alright. So, Puan Sarah buat renovation dengan Renomega Construction. Okey. Hari ni kita nak dapatkan feedback daripada Puan Sarah sendiri. So, macam mana pandangan Puan Sarah berkenaan dengan servis daripada Renomega Construction? Alhamdulillah lah, saya rasa saya dah buat pilihan yang tepat. Sebabnya kami plan nak buat ni dah lama. Cuma duk fikir nak tanya siapa ni nak untuk buat kan. Sebab risau kan macam-macam kan. Bayar lepas tu buat pun lambat. Bayaran tu pun macam tak kena dengan apa yang kita nak kan. Survey saya tengok dekat Facebook kan. Lepas tu saya tengok macam review tu macam okey. Lepas tu jadi dah memang Alhamdulillah lah kami puas hati lah. So far saya nak tanya, dari segi renovation tu sendiri kan, ada tak certain area yang Puan Sarah rasa macam suka tengok? Paling saya suka of course yang bahagian dapur belakang tu lah, wet kitchen lah. Area wet kitchen tu dulu kosong kan, memang kami ada tembok je kan. Jadi bila dia dah siap ni, bila tengok tu baru rasa macam seronok lah, suka tengok. Sebab tak sangka ruang yang kosong kat belakang tu yang kami duk letak barang je boleh jadi cantik macam ni kan. Yang paling kami suka yang tu lah. Itulah kami paling suka. So daripada segi workmanship, servis dan juga orang kata apa, respon Renomega dengan apa yang Puan Sarah dah dapat. Korang apa jawab? Saya jawab. Tak apa. Pertama yang mula-mula datang tu kan, Fian dia tanya kami nak yang macam mana, apa semua kan. And then lepas tu bila kami cakap macam ni, lepas tu okay, dia pun dengar dan dia bagi suggestion kan. Sebab kita tak tahu pasal construction kan. Kerja tu pun kami tengok kemas lah. Dari segi binaan tu kemas, memang puas hati lah, menepati apa yang kami nak lah. Ada benda yang kami masih tak puas hati, macam bincang husband. Terus MICB akan take action benda. Jadi yang tu yang kami suka lah. Apa pun diucapkan ribuan terima kasih kepada Puan dan juga Tuan kerana memilih Renomega Construction sebagai kontraktor yang bertanggungjawab nak buat rumah bagi jadi cantik. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana yang mungkin tengah tercari-cari kontraktor nak buat renovation ataupun mungkin nak buat rumah atas tanah sendiri, jangan lupa klik link dekat bio. Alright, boleh wasabi dulu. Alright, jumpa lagi.